أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة وقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim dengan tujuan untuk kamu memakan sebahagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innahu awwalu ma yunza'u min ummati. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid kerana ia merupakan sebahagian daripada agama kamu dan ia adalah setengah daripada ilmu. Ia juga adalah ilmu yang pertama dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 2719. Yang dihormati, yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Hajah Fatimah, Kampung Kelanang, Banting. Yang saya mulakan pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya. Nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita berkait dengan ilmu faraid, yang mana kita akan petik dari kitab Faham Faraid yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, Timbalan Pengurusi Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita ini dapat menambah berat timbang amal baik kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, terakhir pengajian kita pada muka surat yang ke-27 bertarikh 4 hari bulan 2. Hari ini 6 hari bulan 5. Lebih dah. Lebih sehari, lebih 2 hari, 3 bulan. Kalau orang bercerai tu dah tamat tempoh iddah dah. Puasa raya punya pasal. Tamat tempoh iddah. Terakhir pengajian kita pada muka surat 27 dalam tajuk utama, tajuk besarnya adalah kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Kita ulang sedikit secara ringkas nombor 1 hingga nombor 3. Apakah dia kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid? Pertama sekali adalah ianya penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita tak boleh tolak. Ego macam mana kita pun, keras hati kita macam mana sekalipun, satu benda yang kita kena tanamkan dalam diri kita, pasakkan dalam otak kepala kita bahawasanya faraid ini adalah penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan manusia. Kita tak ada peluang untuk memilih. Kerana hukum pelaksanaan faraid adalah wajib, bukan pilihan. Kalau orang tanya, Ustaz, faraid ni pilihan keberapa? Soalan tu dah salah. Kerana faraid bukan pilihan tetapi kewajipan. Dan bila mana ianya penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan jumpa satu hadis Nabi SAW, satu kisah ketika mana seorang wanita ini bertemu Rasulullah, isteri kepada Sa'ad bin Rabi', sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud, salah seorang daripada 70 orang sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud tahun ketiga Hijrah. Datang isteri beliau, isteri Sa'ad bin Rabi' bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, bersama aku ini ada 2 orang anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Aku perempuan dan 2 orang anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Harta Sa'ad semua diambil oleh bapa saudara kedua anak ini. Maknanya adik-beradik Sa'ad lelaki. Pakciknya yang ambil, pakcik 2 orang ni. Dan tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk aku dan anak-anak aku. Aku tak mampu nak membesarkan, tak mampu nak kahwinkan anak-anak Sa'ad bin Rabi' ini. Kerana segala harta diambil oleh bapa saudara mereka berdua ni. Jadi apa respon Nabi SAW? Allah akan menentukan dalam perkara tersebut. Yaqdillahu fi dzalik. Boleh tak kalau seandainya Rasulullah SAW terus menjawab? Boleh. Kerana apa? Rasulullah, antara sifat wajib bagi seorang rasul adalah bijaksana, dan tidak keluar daripada kalam Rasulullah melainkan wahyu semata-mata dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak bercakap-cakap seorang rasul, seorang nabi itu dengan hawa nafsu, melainkan semata-mata wahyu daripada Allah. Tapi nak kata hikmah di sebalik peristiwa ini, bahawasanya urusan faraid, ketentuan ayah ke, ibu ke yang dapat, anak ke, pasangan ke, adalah penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala secara langsung berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang akan turun setelah peristiwa tersebut. Turun ayat surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah perintahkan dalam pembahagian faraid untuk anak-anak dan kedua ibu bapa. Kemudian turun lagi ayat faraid, ayat yang ke-12 surah An-Nisa untuk suami isteri dan adik-beradik seibu. Kemudian turun lagi surah An-Nisa ayat 176 untuk adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi sumber hukum bagi para imam-imam mujtahid untuk mengistinbat hukum. Nak mengatakan yang ni waris, yang ni bukan, yang ni tak dapat, yang ni dapat, yang ni dapat banyak ni, yang tu dapat banyak tu. Bukan suka-suka ulama-ulama, imam-imam mujtahid untuk menentukan yang ni dapat, yang ni tak. Segala-galanya memerlukan kepada dalil. Dan sumber hukum faraid ini ada 3. Pertama daripada Al-Quran, kedua daripada sunnah Nabi SAW, dan yang ketiga daripada ijma' para ulama. Kalau kita mengaji usul fiqh, antara sumber hukum, dalil, sumber hukum untuk menentukan, mengistinbat sesuatu hukum, pertama sekali Quran, kedua hadis yang sahih, ketiga ijma' para ulama, keempat qiyas. Tapi dalam faraid qiyas tak ada, terhenti sehingga
ijma' para ulama, dan sehingga hari ini ijma' para ulama itu hukumnya kekal, bahkan sehingga kiamat tidak akan berubah. Jadi dalam konteks pelaksanaan faraid ini suatu kewajipan. Kerana apa? Ia penentuan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, kepentingan dan kelebihan ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda yang bermaksud ilmu itu ada 3, dan selain itu hanyalah lebihan sahaja, iaitu ayat-ayat berkenaan hukum, sunnah yang betul, dan ilmu faraid yang adil. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dan banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan supaya kita belajar. Bukan hanya belajar, ta'allamul faraida wa'allimuhan nas, dan ajarkan kepada manusia. Dalam ada satu hadis diriwayatkan Nabi perintahkan supaya kita ta'allamul Qur'ana wa'allimuha wa ta'allamul faraida wa'allimuha. Belajarlah Quran dan ajarkan kepada manusia. Hadis yang sama. Belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Hari ini tentang ilmu Quran, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, semua sedia maklum. Bahkan yang anak-anak kecil pun tahu baca Quran. Cukup, lengkap, elok bacaan, tajwidnya panjang pendek, dengung, tak dengungnya, waqaf wasalnya, Alhamdulillah, siap bertaranum lagi. Tapi perintah yang sama dalam hadis tersebut supaya belajar dan ajarkan faraid. Hari ini kalau kita tanya, jangankan kanak-kanak, orang dewasa, persoalan-persoalan berkait dengan faraid belum tentu kita dapat jawab. Ini yang kadang-kadang dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu faraid ini antara ilmu yang dilupakan dan antara yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Bagaimana cara dicabut? Matinya para ulama. Kenapa dilupakan? Sebab memang kita tak ambil tahu pun tentang faraid. Bila kita nak ambil tahu, dah ada kematian keluarga terdekat, barulah kita nak tahu, oh ni siapa yang dapat, berapa dapatnya. Ilmu yang berkait dengan harian kita memang kita ingat, kita tahu. Dalam bab solat, dalam bab wuduk, hari-hari kita buat. Ilmu berkait dengan korban, setahun sekali paling-paling kurang kita kena tahu. Ilmu berkait dengan puasa, sekali setahun paling-paling kurang kita kena tahu apa dia rukun, apa dia syarat. Tapi dalam ilmu faraid ini orang tak ambil tahu pun. Sebab apa? Bukan aku yang mati, bukan ayahku mati, jiran yang mati, buat apa aku nak beritahu? Sebab itulah kata Nabi, antara ilmu yang dilupakan dan antara ilmu yang terawal yang dicabut. Yang ketiga, antara keistimewaan ilmu faraid adalah kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu-ilmu yang lain ini terkait secara langsung dengan ilmu faraid. Persoalan berkait dengan faraid. Orang tanya saya, menjawab persoalan berkait faraid bukan semudah 2 kali 2 4, bukan semudah 4 tambah 2 6, bukan tuan-tuan. Saya boleh katakan purata, dalam sehari tak kurang 5 orang WhatsApp atau call saya. Kalau yang call bertanya tentang faraid, saya akan cakap minta maaf, WhatsApp saja, nanti ada masa saya respon. Sebab nak menjawab persoalan faraid ni paling-paling kurang setidak-tidaknya 15 minit ke setengah jam. Bukan semudah kita jawab 2 kali 2 4, tak. Kerana kita akan selidik, kita akan kaji satu persatu, siasat satu persatu. Terutama kepada waris-waris utama ni, bila mana mereka tiada, kena ada waris penggantinya. Kalau tiada ayah, kena lihat ada tak datuknya. Kalau tiada ibu, ada tak neneknya. Kalau tiada anak lelaki, ada tak cucunya. Kalau tiada anak, tiada ayah, ada tak adik-beradiknya. Sampai cari ke sepupu. Dalam kalau peribahasa kita, cari sampai lubang cacing lah. Dia punya waris-waris ni, barulah boleh kita menjawab persoalan. Yang dapat, ini dapat, itu dapat, bahagiannya ini, sekian. Bukan semudah 2 kali 3 6, bukan. Kalau orang tanya tentang hukum, mungkin mudah nak menjawab, tapi dari segi kiraan, ketetapan itu bukan mudah. Kerana apa? Kerana ilmu faraid ini dia terkait dengan banyak bidang-bidang ilmu. Ilmu ibadahnya, ilmu muamalatnya, ilmu munakahatnya, dan pelbagai ilmu-ilmu yang lain. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ini baru je berlaku sekitar dalam hari Ahad yang lepas. Hari Ahad yang lepas ada orang WhatsApp saya. Saya dah tutup dah nama dia lah. Dia tanya, dah lah tanya hari Ahad, pukul 12.37 pagi lah tu.
Tapi tak apalah, kita terima je lah kan. Kalau ada, kalau saya nak jawab, saya jawab lah kalau lapang. Tapi kalau call, tengok kalau misalkan tak ada masa, saya akan jawab. Kalau tak, saya jawab sekejap, boleh WhatsApp tak? Saya tak ada masa nak menjawab. Jadi takut-takut nanti jawapan tu salah. Nak tanya berkait pembahagian harta pusaka, harta faraid Ustaz. Abang ipar saya baru meninggal dunia. Dan balu di sini maknanya siapa? Kakak dia lah. Sebab abang ipar dia meninggal. Minta saya bantu beliau untuk uruskan harta pusaka arwah ini dengan betul. Alhamdulillah lah jadi kesedaran. Ada tak keluar? Ada. Ya? Arwah ada mempunyai adik-beradik seibu sebapa 6 orang. Maknanya adik-beradik kandung 6 orang dan lain ibu seorang. Kita faham dah ayahnya kahwin 2 atau kahwin 2 kali. Arwah meninggalkan 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan serta seorang isteri dan seorang bapa bersama ibu tiri. Ya, saya potong sikit. Okey, bersama ibu tiri. Isteri ni kakak dia lah. Ibu tiri ni, oh faham dah, maknanya ibu yang pertama dah meninggal ataupun bercerai, kemudian berkahwin dengan ibu tiri dan ada apa? Seorang anak lain ibu. Dia kata lain ibu seorang. Maknanya adik-beradik seibu. Seibu sebapa ada berapa orang? 6 orang. Tapi bila mana dia bagi tahu ada 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Perlu tak untuk kita ambil tahu lagi, ambil kisah tentang adik-beradik? Tak perlu dah. Sebab apa? Memang automatik tak dapat. Jadi tak perlu ambil tahu pun tentang adik-beradik. Sebab dah ada anak lelaki terutamanya. Bila ada anak lelaki, adik-beradik bagi tahulah adik-beradik seibu sebapa banyak ni, sebapa banyak ni seibu. Tak penting pun bagi tahu. Sebab apa? Anak lelaki ni dah menghalang adik-beradik. Tak payah bagi tahu pakciknya banyak ni, 2 orang pakcik sebelah bapa, 3 orang pakcik sebelah seibu sebapa, anak saudara, sepupu. Tak payah cerita dah sebab ada anak lelaki. Ibu kandung telah meninggal dahulu dari beliau. Ibu kandung si mati ni. Jadi di sini dia kata yang berhak mewarisi harta beliau adalah ayah, 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan dan isteri beliau. Betul tak Ustaz? Kalau saya jenis kelojo, saya terus jawab betul. Sebab apa? Itulah waris yang berhak. Tapi apa respon saya? Waalaikumsalam, besok pagi 7.17 baru saya respon. Sebab malam tu tak sempat nak baca, dah tidur dah. Saya kata apa? Ibu kepada ibu, nenek arwah masih ada ke semasa arwah meninggal? Sebab apa? Ibu ni dia ada 5 orang waris utama. Pertama bapa, kedua ibu, ketiga pasangan, keempat anak lelaki, kelima anak perempuan. 5 waris utama ni, mereka ini tak ada pihak ataupun mana-mana individu yang boleh menghalang mereka daripada mendapat. Maknanya mereka dia akan dapat. Ada je 5 orang ni, 5 ni berhak mendapat, melainkan dia melakukan perkara-perkara yang mendegah dia dapat lah. Dia bunuh ke, dia berbeza agama ke, na'udzubillah. Tapi kalau tak ada perkara yang menegah, 5 waris ni berhak dapat. Dan antaranya ibu dan bapa, anak lelaki, anak perempuan, dia ada waris pengganti. Pasangan tak ada pengganti lah. Kalau ada, adalah. Tak ada dah. Tak perlu cari pengganti. Tapi bila kata ayah, kalau ayah tak ada, kita kena tanya ayah kepada ayah, ada ke tidak? Sebab apa? Dia waris utama dan kena ada pengganti dia. Sampai tak ada, baru tengok adik-beradik pula. Kalau ada anak lelaki, tak tengok dah, dapat kat anak lelaki saja, baki tu. Tapi bila ibu tak ada, saya tanya, ibu kepada ibu ada tak? Saya tak tanya ibu kepada ayah. Sebab kalau ikut faraid, nenek, ibu kepada ibu, nenek ni kat mana tadi? Adik-beradik kita tak ambil tahu dah. Sebab dah ada anak lelaki. Okey. Kalau kita lihat di sini, nenek dua-dua ni merupakan waris. Nenek sebelah ibu waris, nenek sebelah bapa pun waris. Cuma apa beza antara dua nenek ni? Nenek syarat dia nak dapat mesti tiada ibu. Kedua-dua nenek ni syaratnya nak dapat mesti tiada ibu. Cuma beza je nenek sebelah ibu dan nenek sebelah bapa. Nenek sebelah ibu yang menghalang dia cuma ibu sahaja. Adapun nenek sebelah bapa yang ni, nombor 5 ni, yang menghalang dia ibu atau bapa si mati. Jadi dalam waris yang dia bagi tahu, bapa ada. Bila bapa ada, dalam fikiran saya, nenek sebelah bapa dah tak perlu tanya lagi dah, memang tak dapat. Sebab apa? Dia halang oleh bapa. Tapi nenek sebelah ibu boleh dapat kalau ada. Saya tanya,
Ada tak nenek sebelah ibu, ibu kepada ibu? Dia kata ada. Ni kalau saya gelojoh dah selesai dah kira tu. Tapi sebabkan saya tanya tu, dia kata ibu arwah telah meninggal dahulu dari arwah, manakala nenek arwah, ibu kepada ibu arwah ibunya masih hidup lagi ustaz. Di situ kita kena siasat. Satu persatu tanya betul-betul, ayah pernah kahwin lain tak sebelum ni, walaupun soalan tu sensitif. Ustaz, ustaz nak kata apa kat arwah ayah saya? Sensitif kan, tanya kan. Tapi itulah disiplin kami nak menjawab. Kita kena soal selidik betul-betul supaya apa, tak tersalah kira, tak tersalah menentukan. Sepatutnya ada. Dia banyak berlaku, dia sembunyikan waris. Dulu ayah pernah berkahwin, anak seorang, kemudian bercerai. Jadi anak ni akan ikut siapa biasanya? Ikut mak ke ikut ayah? Biasanya ikut ibu. Pergilah pindah kat Johor ke, kat Melaka ke. Lama lepas tu kahwin semula, kahwin lain lagi. Dapatlah anak-anak ni. Mati ayah ni, anak-anak ni dia tak tahu pun. Bukan tak tahu, tahu. Tapi banyak ataupun ramai di kalangan masyarakat kita menganggap anak yang sana, yang dulu bukan waris. Hakikatnya waris ke tidak? Waris. Kerana dia anak si mati. Termasuk anak yang sekarang ni bersama isteri semasa si mati ni meninggal dunia. Dia lupakan yang lama tu. Kalau bekas isteri janda tu, tu memang bukan waris lagi dah. Tapi anak tu, yang seorang tu merupakan waris. Dia tinggalkan, dia lupakan. Sebab tu saya kena tanya. Minta maaf kalau ada yang pernah tanya, saya bertanya, ayah sebelum kahwin dengan isteri sekarang pernah tak berkahwin lain? Kalau yang faham tu, setakat yang kami tahu tak ada ustaz. Okey, dia boleh terima. Tapi kadang-kadang dia tak terima. Ustaz, takkanlah ayah saya. Ustaz fikir apa pula ni? Dia macam seolah-olah macam soalan tu sensitif. Betul, saya faham. Tapi saya kena tanya benda tu supaya apa? Supaya kita tak nak tersilap dalam menentukan. Kemudian saya bagi tahu dengan dia, ibu kepada ibu, nenek arwah masih ada. Okey, ini soalan tadi. Kemudian saya bagi ini kiraan. Kiraan ini daripada Majlis Agama Islam Selangor. Senaraikan, isteri ada, nenek sebelah ibu ada, bapa ada, anak lelaki 2 orang, anak perempuan 2 orang. Adik-beradik masuk tak? Tak masuk dah. Sebab apa? Ada anak lelaki. Isteri dapat 1/8, nenek dapat 1/6, bapa dapat 1/6, yang lelaki perempuan dapat asobah, nisbah lelaki 2, perempuan 1. Saya bagi dekat dia jadual ni yang dikeluarkan oleh pihak MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Okeylah, masa dia dapat tu, nenek sebelah ibu pun dapat juga ke ustaz. Ini yang ramai orang tak tahu. Dia menganggap bila ada ayah, nenek sebelah ibu tak dapat. Padahal ayah cuma menghalang nenek sebelah bapa. Adapun nenek sebelah ibu yang menghalangnya cuma ibu sahaja. Ya, waris ganti kerana ibu dah tiada. Semalam ni kemarinlah, dia kata ustaz, di sini ada sedikit pertikaian di kalangan waris mengenai hak nenek sebelah ibu si mati, memandangkan ada waris lain yang bagi pendapat memandangkan ada waris lain yang bagi pendapat setelah dia buat rujukan dari sumber lain mengatakan nenek sebelah ibu tidak berhak. Saya geram juga, siapa yang beritahu macam ni? Tapi tak apalah, kita slow down dulu. Saya tanya dulu. Saya tak dapat nak type sebab panjang. Jadi saya bagi voice note, cerita sekian. Yang bagi jawapan ini pun bukan saya, daripada MAIS sendiri. Okey, jadi saya tanya balik. Dia kata, okey, baik, terima kasih atas penerangan ustaz, sangat bermanfaat. Syukur dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Saya kata sama-sama. Cuma saya nak sangat tahu, kalau boleh kongsikan dengan saya rujukan dari sumber lain tu siapa? Rupa-rupanya ChatGPT. Nak kata bahayanya zaman sekarang ni orang cari hukum dengan ChatGPT. Tapi saya cari sendiri dekat ChatGPT. Memang betul. Jawapan yang diberi oleh ChatGPT ni saya tanya sendiri. Waris yang ada cuma isteri, bapa, anak lelaki, anak perempuan, nenek sebelah ibu. Apa jawapan ChatGPT? Keputusan penting dahulu, nenek sebelah ibu tidak mendapat apa-apa bahagian pusaka. Salah tak tuan-tuan? Salah. Jadi dalam bab benda penting ni tuan-tuan, kalau untuk ilmu-ilmu dunia tak apalah. Tuan-tuan nak search dekat ChatGPT macam mana nak repair mesin basuh, ambil gambar mesin basuh, dia bagi jawapan, tak apalah hal dunia. Tapi kalau dalam bab hukum, bab halal haram,
kalau boleh tanya kepada yang lebih tahu, kepada ahlinya. Jangan tanya ChatGPT semata-mata. Kehadiran bapa si mati menghalang nenek, termasuk nenek sebelah ibu. Salah ke tidak? Salah. Sedangkan nenek sebelah ibu, dia hanya dihalang oleh ibu si mati sahaja. Nenek sebelah bapa dihalang oleh ibu dan bapa si mati. Ini yang kadang-kadang kita rasa risau. Ada pro, ada kontra, segalanya di hujung jari, betul. Tapi dalam bab hukum ni kadang-kadang orang ambil mudah dan terus ikut apa yang dikatakan. Dia tak salah. Online ni, benda-benda yang atas talian ni ada sumber yang betul. Antaranya contoh, mungkin tuan-tuan boleh ambil pandangan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Sebab di situ kalau ada persoalan, biasanya dia akan huraikan berserta dalil dan keterangan, dan ada kesimpulan lagi. Dan kita percayalah itu daripada satu badan yang berautoriti, Jabatan Mufti. Dan Jabatan Mufti Negeri Selangor pun ada soal jawab, type saja persoalan keluar. Tapi jangan mengharap semata-mata daripada atas talian, lebih-lebih lagi ChatGPT. Ini dah terbukti salah ni. Terbukti salah. Dan saya risau sebab saya tanya balik. Dia bagi tahu kakak dia tanya dengan Mahkamah Syariah, bukan Negeri Selangor, jiran Selangor. Saya tak nak sebutlah negeri mana. Dan itu juga yang dijawab, nenek tak dapat. Saya tanya, kakak ada bagi tahu tak nenek sebelah ibu masih hidup? Yang tu saya tak pasti, Ustaz. Dan saya kata, saya yakin kalau kakak bagi tahu nenek sebelah ibu ada, pasti Mahkamah Syariah bagi tahu nenek akan dapat. Sebab dia cuma bagi tahu ada ayah, ada isteri, ada 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Dia cakap macam tu je. Jadi tak timbul lah pasal nenek. Cuba dia cakap nenek sebelah ibu ada. Tapi sepatutnya kalaulah tak cerita pun, kita yang menjawab kena tanya. Sebab kita kena tahu dan faham, oh ibu waris utama dan kena ada pengganti. So bila ibu tak ada, kita kena tanya ibu kepada ibu ada ke tidak. Ibu kepada ibu dah tak ada, tengok yang mati tu umur berapa. Kalau yang mati tu umur, contoh umur 18 tahun, 20 tahun, mana ibu dia umur mungkin dalam 40 tahun, 45. Ada nenek, boleh jadi ada nenek. Jadi kita tanya ibu kepada ibu ada tak? Ada. Umur berapa? 60 lebih. Ibu kepada ibu pun tak ada, ibu tak ada, nenek sebelah ibu tak ada. Perlu tak tanya lagi moyang? Kalau logik akal tak perlu tanya, tapi disiplin ilmu kena tanya. Sebab apa? Sebab ibu ni kalau tak ada dia, nenek. Kalau tak ada ibu, tak ada nenek, moyang. Kalau tak ada moyang, sampai ke atas. Sampai satu tahap kita rasa puas. Ini rasanya kalau umur yang mati ni umur 20, kita tanya sampai moyang je lah. Jangan tanya lagi sampai atas-atas dulu lagi. Dia pun tak kenal, nama pun tak tahu. Jangan nak tahu hidup lagi ke tak, nama pun tak kenal. Sampai nenek pun kadang-kadang budak-budak sekarang tak tahu nama. Dia panggil balik kampung jumpa nenek panggil nenek je. Nama tak tahu. Nak kata salah silah tu, kalau orang dulu-dulu ingat, oh ni pakcik saudara, ini uaknya, ini pakmannya, nama ingat, dengan bin ingat. Salah silah keluarga tu. Tapi budak-budak sekarang ni nama nenek pun tak kenal. Baik, kita sambung. Yang keempat, kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, sumber pemilikan harta secara adil. Tuan-tuan, bila kita melibatkan hukum Allah, setiap ketentuan Allah itu, terutama dalam faraid lah, kadang-kadang ada di kalangan waris terdetik dalam hati dia, aku yang banyak berkorban kepada mak, kepada ayah, tiba-tiba bila dapat bahagian faraid, sikit bahagian aku. Ada tak terdetik? Ada. Aku anak ayah juga, tapi waktu ayah hidup, ayah hibahkan semua harta dekat anak-anak lain, aku tak dapat apa-apa. Ada tak terdetik dalam hati kita? Ada. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Kita pasti akan rasa tekilan. Aku yang jaga mak, 5 tahun mak lumpuh, aku yang jaga makan pakai, tapi bila mak dah tak ada, abang aku perempuan, abang aku dapat lagi banyak daripada aku. Padahal abang ni masa mak sakit, batang hidung pun tak nampak. Ini fitrah manusia. Kerana hati kita ni sering
bolak-balik, iman kita kadang naik, kadang turun. Tapi satu benda yang kita kena faham dan tanamkan dalam diri kita, ketentuan faraid ini daripada siapa? Allah. Dan siapa yang lebih adil berbanding Allah? Tak ada. Ketentuan faraid daripada bukan daripada adil semata-mata, maha adil. Allah ni maha adil. Itu yang kita kena faham supaya apa? Dapat memujuk hati kita. Kadang-kadang rasa tak puas hati, kenapa aku punya bahagian sikit, tak apalah, redha lah, ikhlaskan, dapat syurga Allah ganjarkan. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita redha, oh banyak ni bahagian aku, syukurlah. Syukur dah dapat pahala, kita redha dapat pahala, Allah masukkan kita dalam syurga. Tapi kita tak dapat kawal emosi kita, tak dapat kawal nafsu kita, kita memberontak. Ini tidak adil. Wah, ketuk meja. Abang sampai mak halau, mak tak ngaku anak, dapat lebih banyak daripada kakak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Na'udzubillah. Siapa yang ingkar melampaui batas, maka akan dihumbankan ke dalam neraka Allah, kekal ia di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Ayat ganjaran ataupun galakan surah An-Nisa ayat 13. Ayat ancaman masuk neraka tadi, siapa yang ingkar melampaui batas, ayat 14 surah An-Nisa. Ayat 11, 12 tentang faraid. 13 Allah bagi galakan, siapa patuh masuk syurga. 14 Allah bagi ancaman, siapa ingkar melampaui batas masuk neraka. Kita ni tuan-tuan nak dapat harta senang ke susah? Susah. Kena kerja dekat bawah matahari panas, pemandi peluh, yang kerja kebun, yang kerja driver, dengan cara kerja dia. Nak cari harta halal ni bukan senang. Kumpul duit setiap bulan, dapat kumpul sikit, cukup setahun dapat beli motor, cukup 5-6 tahun kumpul, dapatlah beli kereta. Bukan senang nak dapat harta yang halal. Harta haram jangan cakap senang je. Tapi harta halal dia bukan senang. Tapi di sebalik ketetapan faraid ini, Allah bagi harta halal kepada kita. Bahkan Allah bagi galakan, kalau engkau patuh, engkau redha, ini bahagian engkau syukur, dapat syurga. Tapi sebaliknya ramai di kalangan masyarakat kita, ini tidak adil. Sebab apa? Sebab dia rasa faraid ini tak adil. Bahkan ada yang menghina hukum faraid. Faraid dah tak relevan lagi dah. Sekarang dah 2026 bro, dia kata. Ini faraid ni hukum yang kuno zaman Nabi. Na'udzubillah. Hukum dia berkata macam tu, apa hukum dia tuan-tuan? Kafir. Kewajipan faraid sama seperti kewajipan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Kewajipan faraid sama seperti kewajipan puasa di bulan Ramadan, haji, zakat. Kalau kita tak sembahyang dan kita rasa malas, tuan-tuan boleh semak dalam kitab Matlaq ke, kitab Fiqh Haji ke, hukum orang tinggal sembahyang dan dia kata, kenapa tak sembahyang? Aku malas, penat kerja. Berdosa tak? Berdosa, dosa besar. Tapi sampai tak jatuh hukum kafir, tak sampai lagi, dia fasik, berdosa besar aja. Tapi kalau orang tak sembahyang, dia kata, kenapa tak sembahyang? Sembahyang bukan wajib, dia kata. Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Sekarang aku tak nampak Nabi sembahyang, jadi tak wajib aku sembahyang. Alasan dia macam tu. Bukan setakat dosa besar, bahkan hukumnya jadi kafir. Dia mengingkari, apatah lagi menghina. Menghina hukum yang wajib. Faraid dah tak relevan. Sekarang semua benda perempuan boleh buat macam lelaki, dah tak ada beza lagi dah, sama rata je kata. Suka hati dia. Selain daripada bekerja dan berniaga, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Dalam pembahagian harta pusaka, tiada siapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar bahagian harta pusaka kepada ahli waris melainkan Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, iaitu Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya
dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Yang kelima, makhluk yang lemah. Kerana apa? Keistimewaan dan kepentingan ilmu faraid, kerana nak sedarkan diri kita ni sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Kita ni makhluk yang lemah. Terbatas akal kita untuk menentukan siapa yang lebih berhak mendapat banyak, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat, berapa bahagian. Otak kita, akal kita lemah, terhad, terbatas. Kita kena sedar diri kita. Kita sebagai hamba tak mampu nak menilai. Kan kita kata yang ni patut dapat lebih, yang ni terasa. Takkan sudah, takkan habis. Bergaduh sampai bila-bila. Masing-masing guna akal dia. Tak, aku yang patut dapat lebih. Tak, kakak yang patut dapat lebih. Sebab apa? Sebab tak mampu akal kita. Terbatas. Lemahnya kita. Kita sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan ahli waris yang berhak, dan tidak berhak terhadap harta pusaka. Konsepnya begini tuan-tuan. Waktu kita hidup, apa yang kita ada milik siapa? Hakikatnya Allah. Betul, kereta kita geran nama kita, motor geran nama kita, tanah geran nama kita, tapi hakikatnya milik siapa? Ya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi bila kita hidup kat dunia, Allah bagi kat kita. Bagi terus ke? Tak. Allah pinjam. Bagi pinjam. Kita ada kontrak pinjaman. Allah bagi pinjam kereta, Allah bagi pinjam duit, Allah bagi pinjam gaji kita, Allah bagi pinjam, jangankan harta, tubuh badan kita ni pun Allah bagi pinjam. Tangan kita, kaki kita tak boleh suka-suka ambil pisau toreh tangan. Ji, jangan toreh Ji, luka, berdosa. Suka hati aku lah tangan aku. Tak boleh tuan-tuan, dosa, haram. Sebab apa? Memang betul tangan kita, tapi milik siapa? Allah. Apa bukti? Allah bagi pinjam. Akhirat Allah tanya balik. Tidak berganjak kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti, melainkan ditanya 4 soalan tentang ilmunya, usianya, hartanya, anggota tubuh badannya. Hartanya dari mana dapat, ke mana dia belanja. Tubuh badannya yang 7 panca indera ni, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, mulut, akan ditanya. Waktu tu bukan kita yang menjawab. Kat dunia bolehlah cong sana, cong sini, tipu sana, tipu sini. Akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut kita semua tutup. Yang bercakap tangan kita. Ya Allah, si fulan bin si fulan, tarikh sekian, tempat sekian, melakukan sekian-sekian. Mampus kita. Kalau buat salah. Dan tak sempat bertaubat. Kalau sempat bertaubat, mudah-mudahan Allah Maha mengampun. Itu kalau dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, syarat nak diterima taubat bila mana kita berdosa dengan sesama makhluk, kena minta maaf dengan makhluk. Faraid ni, adakah dosa kita langgar dengan kita dengan Allah saja semata-mata? Tak. Kita dengan sesama ahli waris. Terambil hak abang, terambil hak adik, terambil hak anak yatim. Na'udzubillah. Jadi bukan benda kecil tuan-tuan. Faraid ni bukan benda kecil. Bukan cerita tentang harta semata-mata, tapi ia melibatkan dosa pahala, melibatkan syurga dan neraka. Bila mati kita, apa yang Allah bagi pinjam akan kembali kepada Allah balik. Harta kita, kereta kita, Allah punya. Memang masa kita hidup pun Allah punya. Dan bila kita mati, kontrak pinjaman tu dah habis, tamat. Dan bagaimana Allah nak bagi pinjam semula kepada hamba dia? Melalui faraid lah. Itu yang Allah katakan, untuk anak banyak ni, untuk ayah banyak ni, untuk ibu banyak ni. Dapat itu bukan suka-suka. Ada kontrak baru pinjaman kita dengan Allah. Memang betul harta yang halal, harta yang baik. Kita tak payah lagi dah nak kerja-kerja berat, kerja-kerja susah-susah. Tahu-tahu mati orang tua kita, dapat kita 2 ekar tanah. Seronok tak? Seronok. Harta halal. Tapi jangan seronok sangat. Itu cuma pinjaman juga. Sama. Sampai bila-bila pinjam, habis kontrak, bagi pinjam baru, habis kontrak, bagi pinjam baru. Melalui apa? Faraid. Allah yang tentukan siapa yang layak, siapa yang berhak. Berapa bahagian-bahagiannya, Allah yang tentukan. Kerana apa? Kerana ini milik Allah, bukan milik kita. Waktu kita hidup, itu hak kita. Nak bagi dekat anak A banyak ni, anak B banyak ni, itu hak kita.
waktu kita hidup. Tapi lepas kita mati, kita dah tak ada hak lagi dah. Apatah lagi waris-waris kita. Kerana mereka waris-waris ni belum lagi menjadi milik. Belum lagi menjadi pemilik kepada harta tersebut. Bila jadi pemilik, bila Allah dah bagi melalui faraid, barulah tu milik korang pula. Mulalah kontrak pinjaman antara waris-waris dengan Allah. Kita juga tidak berupaya untuk menentukan berapa bahagian bagi mereka yang berhak. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ni panjang tuan-tuan. Allah perintahkan dalam pembahagian faraid untuk anak-anak dan kedua ibu bapa. Di akhir ayat tersebut Allah berfirman, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Waktu kita hidup, kita nampaklah, oh anak ni baik dengan aku, bolehlah kita hibahkan kat dia. Aman, terima kasih, hantar ayah pergi follow up dekat hospital, hantar ayah pergi klinik, ni ambillah RM100, duit minyak, duit makan, hadiah kita nak bagi. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Waktu kita hidup dan kita nampak, oh ni banyak ada manfaat kepada aku bagilah. Oh yang ni ada manfaat kat aku bagilah. Isteri, kita sayang kat isteri kita belikan hadiah, rantai emas, gelang emas, bagi hibah. Sebab apa? Ada manfaat, kasih sayang, kita rasa gembira, bahagia, itu manfaat kepada kita. Adanya isteri, kita jadi bahagia, bagi hadiah kat dia. Ada anak yang bagi manfaat kat kita bagi hadiah kat dia, ni upah, ni ambillah sikit lebih-lebih, kamu ambillah untuk anak, untuk cucu dan sebagainya. Waktu hidup. Tapi lepas kita mati, kita dah tak ada kemampuan nak mengetahui siapa yang lebih banyak manfaat kepada kita. Kita dah mati. Oleh sebab itulah Allah seolah-olah menemplak kat kita, nak bagi tahu, seolah-olah macam menuding jari kat depan kepala kita. Bapa-bapa engkau, anak-anak engkau tak mampu, tak tahu di antara mereka ini yang mana lebih banyak manfaat kepada engkau. Oleh sebab itulah Allah sendiri yang menentukan dalam ketentuan faraid. Fariidatan minallah, pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Fariidah, fardun, kewajipan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita rasa kita dah bijak dah ni, tapi ketentuan Allah itu lebih maha bijak, maha bijaksana, maha adil. Yang keenam, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan 1 2 kalau ada sebelum kita akhiri? Macam Ustaz, ya. Macam kamera SP tu kan, macam ada letak penama dengan tu dah kira ni ke? Okey, cantik soalan. KWSP. KWSP, apa lagi yang letak penama? ASB, kemudian tabung haji. Konsep meletakkan nama, adakah dia dikira sebagai milik penama? Bukan. Konsep meletakkan nama KWSP ke, tabung haji ke, ASB ke, hanya sebagai pemegang amanah atau pentadbir. Apa fungsi dia? Apa kelebihan bila kita letak penama? Duit dalam KWSP, duit dalam tabung haji, kalau kita tak buat penama, boleh tak waris keluarkan terus selepas kematian kita? Tak boleh. Kita kena selesaikan dahulu urusan pusaka. Pergi pejabat pusaka, kalau nilai harta yang ada tu 5 juta ke bawah, selesaikan bicara, kemudian keluar perintah pembahagian harta pusaka. Perintah itulah baru kita bawa ke tabung haji, bawa ke KWSP, keluarkan duit si mati. Tak ada perintah tu minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan bawalah surat beranak, tuan-tuan bawalah sejadah mati ayah, bawa Quran siap-siap. Ini nama ayah saya, ini nama surat beranak saya, dalam surat beranak saya ada butiran bapa, ini sama dengan si mati. Wallahi wabillahi watallahi saya anak si mati. Tak laku tuan-tuan. Inilah proses perundangan. Tapi bila kita tak penama, boleh tak penama keluarkan terus? Boleh. Tapi kena faham, penama ni hanya pentadbir, bukan milik dia. Jangan dia menganggap, oh ayah dah letak nama aku punyalah. Jangan, makan harta batil. Itu di antara harta pusaka si mati yang wajib difaraidkan. Ya. Ustaz, dalam pelajaran yang lepas sebelum kita cuti, saya baca muka surat 25 ni. Okey. Allah Ta'ala telah menerangkan kadar pembahagian untuk ibu, untuk bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami isteri,
saudara lelaki dan saudara perempuan. Tadi dalam ajaran yang tadi ada yang menyebut sekiranya ada anak lelaki maka terhalang Okey. macam mana? Okey, saya faham. Maksud Haji, kenapa di sini disebutkan juga saudara? Betul. Sedangkan ilmu waris utama tu cuma 5 tak ada. 5 saja. Sebab saudara ni ada dalilnya dalam Quran. Penulis masukkan di sini adalah Allah Ta'ala menerangkan kadar pembahagian ibu bapa, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan, kerana mereka semua ni ada dalam Quran. Ayah, anak, ibu, surah An-Nisa ayat 11. Suami, isteri, adik-beradik seibu, surah An-Nisa ayat yang ke-12. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, surah An-Nisa 176. Itu bukan bermaksud semua ni dapat sekali. Tak. Cuma di sini penulis mengatakan dalam Quran Allah terangkan bahagian-bahagian mereka. Habis tu waris-waris yang lain tak ada ke? Atuk, nenek dalam hadis pula. Tapi dalam Quran 3 ayat ini sahaja yang menjadi sumber hukum. Siapa dia? Anak dan juga kedua ibu bapa, An-Nisa 11. Suami isteri, adik-beradik seibu, An-Nisa ayat yang ke-12. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, laki perempuan, An-Nisa 176. Jadi jelasnya. Jadi saudara mana yang saya sebutkan tadi dia memang tak dapat hak lah ya. Penulis bukan mengatakan mereka ini berhak, tapi penulis mengatakan Allah Ta'ala menerangkan kadar pembahagian kerana mereka ini disebut dalam Quran. Faham tak maksud saya? Sebab dalam Quran tu ada bahagian-bahagian mereka, tapi mereka ni nak dapat bukan terus dapat, mereka dapat bersyarat. Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke 176 ya, contoh dekat sini. Sebab kita belum masuk lagi dalam sumber hukum faraid. Nanti di situ kita akan nampak. Okey, ini 176. Ini untuk adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa. Saya skip yang Arab, kita lihat terjemahan nak jimatkan masa. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai al-kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah ni apa dia? Lihat. Apa makna kalalah? Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu berkenaan al-kalalah itu, iaitu seseorang yang mati tidak mempunyai anak dan dia mempunyai seorang saudara perempuan. Barulah adik-beradik dapat. Maknanya syaratnya apa? Tiada anak. Jadi tapi dalam ayat yang tadi yang Haji masukkan tu, dalam Quran diceritakan tentang adik-beradik. Cuma dalam ayat tu lebih terperinci, memang boleh dapat, tapi syaratnya apa? Tiada anak. Bila ada anak, dapat tak adik-beradik? Tak dapat. Terutamanya anak lelaki. Jelas ya? Cuma yang ni kita belum masuk lagi, tapi Haji Daid pandai. Tak apa, alhamdulillah. Ya. Kalau seorang bapa ada anak seorang tunggal lah, seorang anak tunggal. Laki perempuan. Lelaki. Okey. Lepas tu dengan isteri dia lah, dah jadi balik pula isteri ni. Okey. Ada tak lagi sangkut yang lain Ustaz untuk dapat faraid? Okey, terima kasih soalan. Cantik soalan. Suami tu pun dah tak ada adik-beradik lagi dah. Suami Siddiq, lelaki lah. Siddiq meninggal dunia, ada isteri seorang Minah dan ada anak lelaki seorang Abu. Perlu tak kita cari lagi yang lain? Jawapannya perlu. Siapa dia? Yang 5 tadi. Siapa dia? Ayah, ibu. Cari dulu. Ayah ada tak? Ayah dah tak ada, Ustaz. Ibu dah tak ada. Cari atuk ada tak? Ayah kepada ayah. Tak ada. Nenek ada tak? Nenek sebelah ayah, nenek sebelah ibu pun tak ada. Perlu tak cari lagi? Atas lagi? Cuba kata tengok pada umur yang mati. Kalau umur yang mati tu umur baru 25, boleh jadi ada moyang hidup lagi. Tuan, saya baru mesyuarat. Ni nak ceritalah. Saya baru mesyuarat hari kemarin dekat pejabat JKM Banting. Berkenaan dengan kebajikan warga emas. Salah seorang ahli mesyuarat tu, saya lupa nama dia, orang Sungai Manggis. Dia pengurusi Persatuan Pencen daerah Kualangan. Saya ingat tuan-tuan mungkin ada yang kenal. Umur dia, saya tanya, kami terkejut dengan umur dia. Dia lelaki, umur dia 98 tahun. Jadi kalau dia ada cicit, perlu tak kita tanya atuk moyang? Perlulah, sebab ada orang boleh hidup sampai 58 tahun. Secara logiknya boleh hidup. Jadi tengok pada yang mati tu. Kalau umur dia dah 60, umurnya 60, kita tanya mak ayah dia mungkin dalam 80 lebih. Perlu tak tanya moyang lagi?
atuk nenek, mak ayah dah tak ada, umur 80 lebih mungkin anggaran, atuk nenek perlu tak tanya, logik akal kita tak perlu, tapi disiplin ilmu kena tanya. Sebab boleh jadi atuk dan nenek si mati ni masih hidup, berusia 100 tahun, 100 lebih, boleh jadi. Sehingga kita rasa puas hati dah tak ada, okey, barulah tutup buku dah. Bila tutup buku, bila ada anak lelaki, dah jangan cari lagi dah adik-beradik ke, anak saudara ke, bapa saudara ke, sepupu ke, dah tak perlu cari lagi dah. Sebab apa? Sebab yang lelaki anak ni tadi dah menghabisi harta pusaka si mati, mendapat asabah binafsi. Alhiqul faraidah bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Nabi perintahkan supaya berikan harta pusaka kepada ahlinya, iaitu ahli fardu. Fama baqiya, adapun bakinya, setelah ahli fardu akan ada bakinya kepada siapa? Lelaki yang terdekat dengan si mati mengikut nasabnya. Jadi dalam konteks kes tadi, siapa lelaki yang terdekat? Abu tadi, anak lelaki, dia akan dapat. Isteri dapat, dia ahli fardu, isteri akan dapat berapa? 1/8. Isteri. An-Nisa ayat yang ke-12. Isteri cuma dapat, dia ada dua keadaan saja. Suami pun dua keadaan juga. Cuma suami, kita cakap suami. Suami dua keadaan, satu 1/2, satu lagi 1/4. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu suami-suami nisfu 1/2. Bila suami dapat 1/2, jika si mati tu isteri dia tidak mempunyai anak ke bawah. Kalau ada anak tapi mati dulu daripada maknya, ada cucu, maka dia juga dikira ada keturunan bawah, tak dapat 1/2. Suami akan dapat 1/4. Dia 1/2, 1/4. Isteri 1/4, 1/8. Bila 1/4, jika si mati suaminya tidak mempunyai anak dan ke bawah. Jadi bila ada abu tadi, anak lelaki seorang, jadi isteri akan dapat 1/8. Jelas ya? Macam kalau suami yang meninggal tu, kain-kain baju ni semua boleh ke kita simply sedekah pada orang tu atau kena faraid? Kena faraid. Cuma macam ni, dalam benda-benda harta yang kecil, kadang-kadang suka untuk dibahagikan. Contoh pen, kopiah, ini harta pusaka tuan-tuan, wajib faraid. Jangan gelak. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah. An-Nisa ayat yang ke-7. Bagi lelaki kata Allah ada bahagian pusaka, bagi perempuan juga ada bahagian pusaka. Mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit ataupun banyak. Maknanya apa? Pada harta yang besar ke, harta yang kecil ke, selagi mana dia cukup syarat sebagai pusaka, atirkah, benda yang ada manfaat, ada nilainya, maka dia dikira pusaka wajib. Nasiban mafruḍah, bahagian-bahagian itu kata Allah, Allah dah tentukan wajib. Nasiban mafruḍah, bahagian-bahagian ketetapan tu telah pun diwajibkan oleh Allah. Jadi kopiah ke, pen ke, memang suka nak bahagikan, takkan nak potong gunting kopiahnya, takkan. Tapi macam mana cara nak bahagi faraid itu, macam mana nak agih secara faraid, macam mana? Contoh, baju tadi ada dua orang waris, mak isteri si mati dengan anak lelaki seorang, mudah. Dia kalau ramai waris ni banyak kepalanya. Tapi kalau sikit lagi mudah. Contoh pakaian si mati, biasa pakaian si mati ni isteri nak pakai ke? Melainkan pakaian yang mahal-mahal, baju kot ke, kalau jual 300, 500, tu lain lah. Mungkin isterinya nak, sebab apa? Boleh jual, dapat bahagian untuk isteri walaupun 1/8. Tapi kadang-kadang mak ni tak nak, dan anak ni kena tanya juga, anak ni nak ke tak nak. Kalau anak kata tak apalah mak, bukannya abang boleh pakai pun, kata anaknya yang lelaki, abang badan besar, arwah abah badan kecil, tak muat. Okey, kalau macam tu kita bagilah kat orang, silakan. Sebab apa saya kata silakan? Sebab dah selesai bertaharuj. Konsep bertaharuj tadi melepaskan hak tu apa? Waris tahu dan faham berapa bahagian. Mak punya bahagian 1/8, anak tadi 7/8 baki asabah. Dan dia tahu, oh nilai baju ni baru berapa, bagilah kat orang. Okey, selesai, cukup syarat. Anak dengan mak pula masing-masing dah mukallaf, cukup umur, baligh, berakal dan redha melepaskan hak. Yang jadi salah bila mana? Bila anak ni tak tahu pun, masa ayah mati, tak apalah, lepas sebulan balik jenguk mak, tengok buka-buka almari baju apa, clear semua,
Tanya dengan mak, mak baju arwah abah mana mak? Mak kata, alah mak dah sedekahkan dah semua kat orang. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab belum lagi dapat izin ahli waris yang berhak. Siapa dia? Anak lelaki tadi. Padahal bahagian mak berapa tadi? Bahagian mak 1/8 je. Bahagian anak lelaki ni tadi 7/8. Ini yang banyak berlaku. Dia tak boleh buat keputusan seorang. Sama ada dia nak ambil ataupun dia nak bagi kat orang. Dia tak boleh buat keputusan seorang. Jadi sekarang ni zaman moden. Kita ada ni smartphone. Bahasa Melayunya telefon pintar. Kita ada WhatsApp. Buat grup WhatsApp. Kalau ramai sangat ahli waris, buat satu grup WhatsApp. Dalam tu letakkan ahli-ahli waris yang berhak saja. Kalau anak-anak je, jangan masuk menantu. Nanti pening nanti kalau masuk menantu orang luar. Masukkan di waris saja. Supaya apa? Supaya kalau ada benda-benda yang kecil tadi lepas meninggal, lepas 3 bulan, tengok-tengok baru jumpa jam tangan arwah ayah. Letak dalam grup, ambil gambar, okey, jam Seiko contoh, harga 2,000 contoh. Tengok dekat internet, Shopee, tengok, oh ni jam ni mahal 2,000 ni. Ambil gambar, post dalam grup. Bagi tahu. Kalau ada 5 orang waris, 5-5 kena maklum. Ni jam tangan, aku jumpa jam tangan arwah abah kat dapur. Aku nak yang lain setuju tak bagi? Wajib kena tanya. Yang kedua kata, tak apalah long, ambil lah long. Yang penting, yang nak melepaskan hak ni, dia mukallaf dan dia tahu nilai ni berapa dan bahagian dia berapa. Dia ikhlas melepaskan. Yang kedua kata, tak apalah long, ambil lah long. Yang ketiga kata, tak apalah long, ambil long. Keempat kata, tak apa. Yang kelima ni, dia kata, long, ini jam mahal ni, dia kata. Adik cek dekat Shopee 2,500. Kalau ikut bahagian adik, kita ada 5 orang adik-beradik lelaki semua, 1/5. Saya punya, dia bukan dalam 500. Hak saya, dia kata. Kalau abang nak, boleh, abang ambil lah. Tapi abang kena bayar kat saya 500. Wajib bayar. Itu namanya bertaharruj, melepaskan hak. Jangan ambil senyap-senyap. Jangan tiba-tiba hilang pinggan mangkuk dalam almari, semua berkaki. Barang-barang kemas masa mak meninggal, oh banyak lagi, kita tahu dah, oh kira-kira 2 kilo. Tapi lepas 40 hari nak buat kenduri, 40 malam ke 40, tiba-tiba semua barang kemas dah berkaki hilang. Tak tahu ke mana, makan harta batil. Nauzubillah min zalik. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hadir tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.